Siapa yang bertakwa, yang tawakal kepada Allah, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia. Siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akan diberikan kepada dia jalan yang mudah. Urusan dipermudahkan. Ada saja masalah, dipermudahkan urusan dia. Ini kelebihan orang bertakwa. Zaman kita sekarang ni tuan-tuan, zaman susah. Macam-macam lah susah. Walaupun banyak harta. Susah kita sekarang daripada apa? Daripada anak-anak. Kerana anak-anak. Anak yang melawan, anak yang derhaka, anak yang tak hormat mak bapak, anak yang tak minat pada agama, anak yang lebih suka agama lain pada agama Islam. Susah sekarang ni. Ada juga masalah keluarga. Ni masalah kita banyak. Dulu mak pak kita ni tak banyak sangat masalah rumah tangga. Sekarang ni tuan-tuan baru sehari menikah, ada masalah. Belum nikah lagi masalah. Apatah lagi dah menikah. Tiap-tiap hari tuan-tuan tengok dalam YouTube ke, TikTok ke, Facebook ke, cerita masalah rumah tangga. Bercerai, bergaduh, tarik rambut, tumbuk dekat RNR, macam-macam lah cerita. Masalah kita sekarang ni apa tuan-tuan? Duit tak cukup-cukup. Gaji ada, pencen ada, tapi tak pernah cukup. Asal dapat gaji, barang naik. Asal barang naik, gaji dapat. Duk kena naik, turun tak pandai. Yang turun hujan. Dah hujan, tak pandai pula surut. Duk bertakut hujan, banjir tuan-tuan. Ini masalah yang kita hadapi sekarang. Maka kata Allah, kalau nak menyelesaikan masalah-masalah ni, jadilah orang bertakwa. Wa yarzuqhu, dan diberikan dia rezeki daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Kelebihan orang bertakwa, dapat rezeki, tak tahu daripada mana dia dapat. Jalan mana yang dia dapat. Allah Ta'ala nak bagi rezeki. Pergi tangkap ikan di laut, Allah bagi dia jumpa muntah ikan paus. Sebesar meja kita ni, muntah ikan paus. Dia jual, dia dapat 10 juta. Muntah ikan paus ni boleh jadi minyak wangi tu. Allah Ta'ala bagi rezeki dekat dia. Tiba-tiba boleh pergi umrah. Nama dia naik sebagai orang yang berkhidmat lama dalam masjid. Mai 1 jutawan kata, Pak Cik, saya sponsor Pak Cik pergi buat haji percuma. Tu nama dia rezeki. Tanpa diduga-duga, Allah Ta'ala nak bagi dekat dia rezeki. Siapa sangka? Kalau kita nak rezeki macam itu, kata Allah, jadilah orang bertakwa. Allah Ta'ala akan beri rezeki tanpa diduga.